Kau kerja ni okey ke? Bukan kau nak hantar recording lah. Kau YouTube je. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang pada Pipah. Okay, macam mana Pipah hari ni okey ke? Hari ni tak sihat sikit. Demam, cakap demam macam tak, tapi memang sakit tekak, and then dada sesak sikit, badan tak larat sikit lah. Ada tambat sikit lah. Adakah disebabkan oleh minggu yang kita panggil PMAT? Mungkin lah sebab semalam daripada pukul 10 pagi sampai 5 pagi saya duduk kat library. Saya buat assignment kuantitatif. Daripada pagi. So macam mungkin sebab tu kot demam dia macam daripada pagi sampai ke malam duduk dengan laptop, duduk rekod. Macam tu. Lama. Kat 12 jam. Betul. Kuantitatif banyak sesi. Oh, yang bahagian yang isi data. Isi data saya semalam baru saya nak start semua daripada SPSS tu sampai ke report semua. Pipah busy ke? Kenapa? Sebab Pipah tangguh kerja ke macam mana? Dia tangguh kerja mungkin satu lagi Dr. Lily tu. Okay, doktor tu dia macam ajar guna data orang lain dulu. So dia ajar by step baru boleh kita orang buat gitu. Kalau macam doktor sebelah tu kan dua kelas kan, doktor sebelah tu dia ajar menggunakan data student tu sendiri gitu. Sebab kita orang lain-lain data. Dia doktor yang melampatkan ke atau macam mana? Okay, kalau fikir-fikir mungkin sebab kita orang pun macam ada salah kan, sebab doktor ajar by step, so kita orang boleh je ikut step doktor tu letakkan data. Macam kita orang macam tangguhkan untuk letakkan data dulu. Okay. Sebelum kita teruskan sesi kita lah, saya nak jelaskan apa yang berlaku dalam sesi kita pada hari ini lah. Sesi hari ini saya sebagai macam biasalah kaunselor Cik Pipah ini, di mana saya mendengar segala perluahan Cik Pipah dan Pipah selaku klien saya bebaslah nak berkongsi, nak meluah ataupun nak share pendapat. Sekiranya lah saya mendapati perkongsian Pipah ni macam memudaratkan Pipah atau memudaratkan orang lain, sukalah saya minta izin Pipah untuk sampaikan pihak yang wajib lah. Okay, dan sesi kita akan berlangsung berkemungkinan selama 30 minit hingga 40 minit. Pipah okey ke masa? Okay. Saya nak ingatkan kembali lah, di mana segala perkongsian Pipah ni terikat dengan kerahsiaan, di mana Pipah dan saya ni bertanggungjawab lah untuk merahsiakan segala yang kita bincangkan hari ini. Sebelum kita mula, apa perasaan Pipah datang ke sesi ni? Dia rasa macam walaupun letih tapi rasa macam happy juga lah, sebab boleh keluar juga dari rumah. Sebab duduk tadi pun terbalik pada sekitar, saya ada kelas pagi tadi. Di kelas sampai pukul 10 pergi hantar assignment. So balik rumah tidur sampai pukul 5 petang. So bangun makan, exercise sikit, walaupun demam exercise juga. Lepas tu main phone, lepas tu datang sesi. So saya happy lah. Rasa happy. Okay, Pipah exercise tu macam mana tu? Oh. Ke memang hobi ke ataupun dari sendiri untuk kekasihan macam ni? Dia mungkin cara sendiri untuk bersihat, sebab sekarang ni pun saya dalam fasa nak kuruskan badan. Saya nak pull out lah macam tu kan. Itulah saya. Tapi untuk seminggu ni makan tu tak jaga lagi lah. Tak jaga sebab tak tahu kenapa boleh terbabas daripada dinner, PK itu. Mungkin sebab terlampau busy and stress, mungkin sebab tu. Tapi untuk air manis tu baru 2 hari ni lah terbabas sikit. Saya daripada pengalaman saya kalau stres pun dia macam peratusan untuk terbabas tu tinggi. Ya, betul. Betul, sebab saya pun sejak balik raya itu tak boleh tinggal lagi. Raya sebelum ni saya dah tinggal dekat 4 bulan. Tu susah kan. Okay, saya ingatkan kembali kepada Pipah, di mana sesi lepas kita ada Pipah ada berkongsi lah tentang rakan Pipah tu, mana rakan Pipah Pipah ni macam ada perasaan lah kat dia, betul. Dan dia seolah-olah ada macam mempergunakan Pipah, betul. Dan Pipah menganggap diri Pipah ni seorang egois, betul.
Okay, berdasarkan pengalaman tu ada Pipah nak tambah lagi ke ataupun nak cerita lagi? Pasal tu last saya cerita dekat itu, last dekat Negeri Perempuan tu kan. Selepas pada sesi tu pada sesi tu dia ada, kan dia kawan dia dua orang lah ada call saya untuk ajak makan. Seorang tu kan kawan rakat dia, so saya tak angkat lah call sebab saya tahu mungkin dia akan ajak makan kan. Lepas tu dia suruh lah seorang lagi housemate tu call saya untuk ajak makan. Lepas tu macam menolak lah, saya gini aku tak boleh keluar makan ni, aku busy gila sekarang. Aku tengah diet. Saya cakap lah, diet apa macam ni kan. Saya cakap lah, aku tak faham ke aku tengah busy, banyak kerja lagi aku nak buat kan. Aku makan korang lagi, memang tak perlu dia bantu 3 pagi lah. Lepas tu dia cakap, oh tak apalah macam tu. Saya pun end call. Lepas tu esoknya bukan esok, Selasa, Khamis tu saya ada kelas, ada presentation Vijaya. Okay, lepas present tu saya buka lah phone. Saya buka phone, saya dapat status perempuan tu, dia post status. Lepas tu yang si lelaki pun dia repost. Dia macam bisa tengok status tu, saya tahu kenapa macam dia rasa macam sakit sikit lah. Sedangkan dia rasa macam dia move on dah, tapi sakit lagi. Lepas tu okay. Lepas tu yang si perempuan pun post gambar lelaki tu, cakap, oh Abel dah ada jaket baru macam tu lah. Dia macam jadi trigger tau, macam tak tahu macam nak gelak pun ada. Saya macam benda tu lawak. Setiap kali dia post status pasal perempuan tu pun saya jadi benda tu lawak, tak tahu kenapa. Saya akan gelak lah. Macam baru-baru ni pun dia post status dengan perempuan tu kan, dia repost status perempuan tu. Hari ni pun tadi dia repost kan. Saya jadi macam bila tengok status dia orang tu, saya macam gelak-gelak, macam lawak. Saya cakap lah kat kawan saya, oi kenapa aku rasa sekali aku tengok dia orang buat status aku rasa nak gelak kan. Lepas tu kawan saya cakap mungkin kau nak menyembunyikan sesuatu lah macam tu. Saya macam tak tahulah. Lepas tu sekali kan, contohlah perempuan tu buat status kan, saya akan balas status tu, macam saya akan buat status saya sendiri. Macam tu. Tak tahu kenapa macam tu. Tadi Pipah dia kata yang dah move on tu. Tapi saya melihat daripada reaksi Pipah ni, dia gembira tapi dalam tu sedih bang. Artinya Pipah sebenarnya move on tu dah berapa peratus ni? Saya pun tak tahu sebab kalau ikutkan kan, memang tak ingat langsung lah dekat dia. Tapi ada certain waktu tu akan ingat lah. Contoh kalau pergi ke tempat-tempat yang ada kenangan ke apa ke, dia akan jadi ingat macam tu. Ingat. Jadi apa masa Pipah cerita pengalaman ni kan, dalam tubuh badan Pipah rasa apa? Rasa tak tahu lah, rasa sakit sikit lah. Sakit. Pipah pernah tak confront dia, cakap benda je? Maksudnya beritahu dia pasal perasaan saya. Saya tak ada lah, cuma yang sebelum kita orang betul-betul tak berhubung, saya dah beritahu lah saya tak nak rapat dengan dia sebab dia pun dengan kawan saya kan. Saya gitu je cakap dia, terus dia macam tak berhubung dengan saya. Lepas tu baru ni perempuan tu sakit, semalam perempuan tu sakit, dia tak nombor kawan kepada perempuan tu. Saya macam fikir nak bagi ke tak. Saya fikir balik, kalau saya tak bagi nampak sangat jahat kan. Tu saya bagi je. Itulah first time dia chat saya lepas kejadian yang hari raya ni. Banyak Pipah ni, saya uji lah Pipah lah, walaupun dalam dia sakit tapi masih nak tolong orang tu. So betul lah apa yang Pipah ni sebab Pipah. Okay, Pipah nak tak nak luar kat dia? Dia macam tak tahu lah, kalau tak luar tak lega kan. Tapi saya macam kalau ikut kan malas lah nak cakap dengan dia apa semua. Sebab apa? Sebab malas tu sebab ciri malu ke ataupun malas nak berhubung dengan dia? Malas nak berhubung macam kawan saya ada je terserempak dengan dia kan. Tapi dia buat saya tak kenal lah kat kawan saya tu. Dan saya macam terfikir lah, satu fikiran saya terfikir, saya nak macam nak terserempak dengan dia sekali. Walaupun sekali je saya nak tengok reaction dia macam mana. Tapi tak tahu kenapa macam tidak diizinkan. Macam sekali kawan saya terserempak dengan dia, mesti saya tak ada macam tu. Saya tak tahu kenapa. Saya macam
hati saya nak sangat tersepak dengan dia, nak tegur dia macam tu. Bukan nak tegur, saya nak tengok reaction dia lah. Dia jumpa saya macam mana, sebab dia jumpa kawan saya, dia buat macam kawan saya tu tak kenal, dia tak kenal kawan saya tu. Okay. Boleh tak saya nak cuba satu teknik ni? Dan teknik ni saya nampak boleh bantu sikit lah Pipah. Mana teknik ni nama dia anti-chair. Okay. Kosong-kosong, di mana teknik ni boleh bantu Pipah lah untuk meluahkan apa yang terbuku dalam diri Pipah dekat dia. So bangun. Okay. Ada bayang dia. Faham eh? Saya nak Pipah tengok di sini. Saya nak Pipah bayangkanlah dia kat depan mata Pipah sekarang. Apa yang Pipah nak luah dia? Tak kisahlah, Pipah boleh guna bahasa seni lah, ataupun nak marah kat dia ke, nak luah rasa kecewa kat dia ke. Pipah boleh ambil masa, dan kalau dah ready boleh mula. Saya bayang ke dia. Ya. Ambil masa pun. Aku tak tahu apa. Ha. Jadi okey. Memang hari tu aku ada cakap aku tak mau dan kawan aku apa semua. Tapi sebenarnya benda tu faham tak? Aku mungkin kenal aku macam mana. Aku kalau apa aku cakap pun bukan benda yang daripada hati aku. Sebenarnya aku nak stay je kawan kamu apa semua, sebab kita banyak kenangan bersama, kita banyak luangkan waktu, pun banyak tahu masalah aku dengan orang lain, terus masalah aku dengan ex aku tahu semua. Tapi bila jadi macam ni, mu macam cuba nak tahu dia aku. Lepas tu hari tu pun si tu pun ada jumpa mu, tapi mu dah kenal dia. Memanglah kawan dia tak marah kalau lelaki buat kawan dia macam tu. Lelaki mula layan kawan dia macam girlfriend. Lepas tu bila lelaki tu tinggal kawan dia, mesti dah dia marah kan. So mesti dia akan delete nombor mu macam tu. Lepas tu pasal yang situ, yang perempuan tu pun aku tak tahu nak beritahu mu macam mana. Tapi sejujurnya perempuan tu tak pernah move on pun daripada ex dia, daripada arwah boyfriend dia. Tak pernah move on pun. Kat laptop dia pun ada je gambar boyfriend dia tu. And then aku macam, aku bukan tak nak bagi mu kawan dengan orang tu sebab aku jealous ke apa, tapi aku tak jaga hati mu daripada sakit. Sebab aku tahu mu pernah putus cinta sebab perempuan tu curang. Tapi aku tak boleh nak buat apa-apa, so aku diam je. So aku just tengok je mu dengan perempuan tu. And then aku boleh jaga diri aku move on dengan mu, tak ada apa-apa perasaan dengan mu. Tapi bila aku tengok status kamu dengan perempuan tu, aku sendiri tu pelawak. Aku rasa macam kesian dekat mu, and dia kesian kat perempuan tu. So kalau aku diperluan untuk jumpa mu, aku nak beritahu dia lah. Tapi aku tahu mu tak percaya cakap aku, sebab mu lebih percayakan perempuan tu berbanding aku. Betul. Okay, tu je. Okay, apa perasaan Pipah meluah kepada dia? Rasa lega sikit. Lega lah. Lega lah. Okay, sekarang kita nak shift position lah, tukar posisi. Saya nak Pipah pula jadi dia. Pipah bayangkan jadi dia, apa yang dia akan respon kat Pipah. Pipah boleh buatkan lah. Bagi dulu. Bagi dulu. Okay. Aduh. Okay. Jadi apa nak cerita tadi? Okay. Sekejap. Pipah. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Kalau pasal yang chat tu, kamu memang tak chat aku dah kan. So aku just terima je lah, sebab aku makmu sebagai kawan. Aku tahu mu jenis yang degil. Kalau tak mu, bukan kakak tak mu. Tapi aku stay je cuba untuk cek mu, tapi mu yang macam layan aku apa semua. Maksudnya yang pasal perempuan tu, aku selesa dengan dia. Perempuan tu ada benda yang aku nak, yang aku tak tahu kenapa aku boleh selesa dengan dia. Bila aku tengok live dia tu, dia macam ada something yang buatkan aku tertarik macam tu. So pasal yang aku tak tegur kawan mu tu, bukan sebab aku tu, tapi sebab aku terasa, mungkin aku terasa sebab dia delete nombor aku, dia left pada group kita kan. So kalau pasal dia tak percaya mu tu,
Aku tak tahu aku nak cari kat siapa, sebab aku kenal dia and then aku kenal mu. Tapi dia cerita kat aku macam ni, dia cerita kat aku laki ex-boyfriend dia tu yang curang dengan dia. So dia sakit hati dengan ex-boyfriend dia gini-gini tu. Itu je. Kita kembalilah. Okay, selepas kita buat teknik tadi, apa perubahan yang Pipah nampak? Dia rasa lega and then sedikit macam terbuka lah. Macam saya tak tahu sama ada kalau saya cakap itu dia akan balas sama macam saya balas tadi. Tapi apa yang saya balas masa saya jadi dia tu, apa yang dia pernah bagi tahu saya lah. Tu. Jadi saya nak tanya Pipah lah. Pipah ada keinginan tak untuk ubah situasi ni? Nak ubah tak? Nak pergi confront tak? Ada keberanian tak? Tak tahu lagi sebab macam saya cakap awal tadi lah, saya tak ada kesempatan untuk macam terserempak dengan dia. Okay, Dia macam tak diizinkan lah buat sekali kawan saya tu terserempak dengan dia. Saya mesti tak ada. Okay. Kalau macam tu, apa apa pandangan Pipah dalam sebuah hubungan yang sihat? Mungkin lah bagi saya lah hubungan saya tu adalah di mana lelaki dia boleh terima kekurangan perempuan tu. Dan ni kalau ada perempuan tu buat salah sikit je, dia tak akan mudah lari dekat perempuan lain. Maknanya dia Pipah nak lelaki tu stay tak? Betul? Stay yang tahap macam mana? Mungkin stay yang susah senang bersama. Macam orang tahu kan, macam orang cakap daripada perempuan tu tak cantik jadi cantik macam tu. Dia macam terima je kekurangan perempuan tu macam mana pun. Kalau perempuan tu buat salah silap besar ke apa ke, dia macam terima je macam tak apa, aku boleh ubah perempuan tu macam tu. Pipah masih nak pendam tu? Kalau macam tak ada kesempatan untuk meluah, mungkin akan pendam je. Sebab saya jenis yang cepat lupa. So mungkin lama-lama kalau jumpa dengan orang baru ke apa ke, mungkin akan lupa macam tu. Masuk lupa je Pipah macam ni. Okay. Tipu lah tak ingat kenangan. Mungkin saya akan macam orang cakap move on sepenuhnya. Macam bila jumpa je pun boleh tengok settle pun dia macam tak rasa apa-apa. Macam saya just tengok settle kawan biasa je macam tu. Sakit tak pendam Pipah? Sakit tak pendam Pipah? Oish, jangan tanya. Sakit juga lah sebab bila kita pendam kan, kita pendam pun, and ada satu masa tu pendam kita tu, benda kita pendam tu akan macam cakap meletup kan. So bila dia meletup tu dia macam kita pendam masalah ni, pendam macam seolah-olah kita masukkan sesuatu dalam botol. Bila dah penuh dia macam meletup, so, semua masalah macam bercampur semua. Tu macam pagi tadi pun dia macam tiba-tiba kan, saya macam burnout gila. Macam semua benda macam masuk kepala saya. Mungkin sebab demam kan. So semua benda masuk kepala saya. Habis tu sampai kan saya tak tahu nak buat apa macam tu. Pipah ada pengalaman pernah meletup ke? Meletup tu tak ada, benar lah burnout kan. Sampai kan nangis. Macam fikir kenapa aku kat dunia ni Saya tengok lah macam apa peranan aku kat dunia ni kalau macam sentiasa ada masalah kan. So bila fikir, selalu fikir macam tu. So bila fikir macam tu saya akan macam cuba untuk call mak saya ke, ataupun saya akan macam saya akan macam tulis something dekat nota phone ke, ataupun saya akan buat satu status yang menunjukkan keadaan saya pada masa tu. Okay, boleh tak saya nak minta Pipah pegang tangan Pipah? Okay, pegang sakit apa nama Pipah pejam mata. Bayangkan kesakitan Pipah tu dekat mana bahagian paling sakit. Ambil masa risau. Paling sakit Bahagian mana Pipah rasa bila pendam tu paling sakit? sini.
rasa sakit, Pipah cuba transferkan sakit tu ke tangan Pipah. Kalau dah sedia beritahu saya. Sudah? Saya nak Pipah tarik dan cuba buatkan perasaan. Okey, apa Pipah rasa sekarang? Dia rasa macam tiba-tiba macam ada tenaga daripada sini kan. Macam ada tenaga something yang tertarik macam tu lah. Saya rasa macam lega lah, macam lapang sikit lah dada. Sekarang ni saya nak fokus kepada diri Pipah lah. Okay, bagaimana Pipah nilai diri Pipah jadi berbeza? Dia berbeza bagi saya, ada yang plus and cons, ada baik ada buruk juga kan. Tapi bila diri saya macam people pleaser saya ni terlampau baik sangat, macam sampaikan orang boleh picak apa semua kan. So saya nak buang benda tu, and saya cuba untuk jadi orang yang pentingkan diri sendiri. Maksudnya Pipah nak jadi penting diri sendiri lah. Macam ada certain part yang kita akan jadi pleaser. Ada certain ni kita kena jadi orang yang cakap ego sikit, macam pentingkan diri sendiri, pentingkan diri dulu macam tu. Okay, sebab Pipah sedar tak yang Pipah sebenarnya Pipah sendiri yang create the situation. Faham? Kerana Pipah sendiri yang buatkan diri Pipah ambil jadi berbeza. Sebenarnya Pipah ada hak untuk ubah benda tu. Okay, jadinya saya nak Pipah pegang tangan. Pegang tangan, saya nak Pipah ikut apa yang saya cakap. Boleh? Okay, saya bertanggungjawab. Saya bertanggungjawab atas tindakan saya untuk buat demi kebaikan orang. buat demi kebaikan orang. Pipah berguna. Saya bertanggungjawab atas diri saya untuk buat kebaikan orang. Saya bertanggungjawab atas diri saya untuk buat kebaikan orang. Okay. Faham tak? Maksud dia? Maksudnya Pipah sendiri yang pilih jadi macam tu. Dan Pipah ada hak untuk bersuara. Dan Pipah dah sedar kan? Okay. Boleh ke Pipah? Dia apa yang Pipah boleh buat sekiranya ada lagi situasi macam tu? Contoh ada situasi yang ada orang mempergunakan Pipah. Mungkin macam dari segi yang pengalaman, kalau kita ada pengalaman sama saya dengan lelaki tu kan, mungkin saya akan cuba just bukan biasa je dengan lelaki yang baru tu, ataupun orang yang macam perempuan ke terserah. Saya akan berkawan biasa dulu. Bila saya dah kenal betul-betul dia macam mana, baru saya akan jadi baik dengan dia. Ada lagi Pipah nak kata? Siapa lagi? Ada. Saya nak ni lah, sepanjang kita buat sesi hari ni, apa yang Pipah perasan perubahan yang besar dalam diri? Daripada tadi yang kita buat di chair tu, saya perasan saya dah sedikit lega lah, walaupun saya tak meluah depan lelaki tu. Sebab tadi yang buat yang tu, tadi tu macam dia sedikit lampangkan dada lah. Sebab tadi sebelum buat tu macam dada ni penuh dengan rasa macam sesak kan. Bila buat tadi macam lapang gila lah. Lepas tu yang tadi yang ulang balik apa yang lelaki cakap tu, dia macam masa sedar rupanya selama ni saya dah memilih untuk jalan tu. Okay. Sebenarnya di Pipah ni, setiap manusia ni ada pilihan di sini. Dan dia, setiap pilihan tu Pipah kena ambil tanggungjawab lah efek dia. Okay. Saya rumuskan kembali lah apa yang berlaku, di mana sesi kita bermula dengan Pipah ada berkongsi
berkongsi lah tentang apa ada inilah meluar, dan saya cuba bantu menggunakan teknik chair dan gunakan teknik stereo feeling untuk membuat pipa lebih simple lah. Okay, pipa ada lagi tak nak kongsi? Tak ada. Kalau tak ada, saya tamatkan dulu lah sesi kita pada petang ni. Kita bukan tamat, kita dah tangguhkan sesi pada petang ini. So kita berjumpa pada next sesi lah. Saya harap pipa keep on update lah kesedaran pipa tu. Dan suka saya ingat kembali lah, segala penceritaan pipa dalam bilik ni jadi tanggungjawab pipa dan saya lah untuk rahsiakan. Okay, kita jumpa dalam sesi yang akan datang lah. Okay, sekian, terima kasih. Anjay.